Ruangan dalaman memang nampak lasat, memang nampak kualiti, memang nice. Tapi yang saya paling suka ni, steering dia ni, dia mengingatkan saya steering dekat mana ni. Tapi steering ni selalunya ada dekat kereta-kereta mahal. Kalau kita lihat dari segi sistem infotainment dia pun agak besar. Dia memiliki infotainment saiz 12.3 inci yang disambung dengan Android Auto, Apple CarPlay, memiliki kamera 360 darjah. Okay, meter cluster pun memiliki saiz sama 12.3 inci. Kalau kita lihat ruang tengah ni memang saya suka sebab dia memiliki butang-butang. Bukan semua touch dekat skrin. Yang ni memang saya suka. Selain itu datangkan dengan 2 slot USB, ada juga drive mode, ada juga MTS. Yang ini mungkin letak shielding, ada juga brake parking elektronik, brake hold dan banyak ruang kompartmen. Selain dekat sini, ruang kompartmen ada pada bahagian sini, dan bahagian sini. Yang paling sempoi ni, cup holder ni. Boleh buka, boleh tutup. Nampak lebih kemas. Ruang belakang sama je seperti Toyota Hilux yang lain. Ketinggian saya adalah 163 cm. Ada juga perehat tangan, 2 cup holder, ada sistem penyamak udara, ada slot USB. Tapi yang ini saya paling suka sebab dinyatakan dengan hook daya tarik 1, 2. Cuma untuk kenderaan EV ni saya agak pelik sedikit sebab dia tidak memiliki lantai yang mendatar. Sebab kat sini ada terowong.